So ada 3 barang ni je yang diperlukan untuk buat ting-ting. So jom pasang dekat Wira geran aku ni. First kali kita ambil boss kit pendek ni, pastikan logo dia ni dekat atas tau. Dan masa korang pasang tu, pastikan logo tu dia tegak dekat atas tau. Lepas tu pasang balik nut tadi dan ketatkan. Ni tak perlu ketat sangat pun, cukup sesedap rasa je. Okey, tengok ni geng, logo berada tegak dekat atas. Lepas tu kita pasang quick release pula. Button ni kedudukan dia dekat atas tau. Nampak tak lubang kecil ni? Tu kat atas. So aku tanya dia kan yang kat belakang ni dekat mana yang atas. So tekan button ni dan tarik dia ni kat atas. Ting, dah keluar geng. So benda ni kan, tengok corak benda ni pun tahu kat mana yang kat atas. Lepas tu cantumkan soket dekat situ. Dan pasang je dekat boss kit tadi. Gunakan bolt yang dia bagi sekali dan ketatkan. Mantap. Okey, siap dah geng. Quick release yang perlu gabungkan ke boss kit. Seterusnya, yang quick release atas ni pula kan, kena pasang dekat steering. Pastikan yang button dan bulat kecil ni berada dekat atas tau. Dan korang pasangkan je dekat situ. Macam biasa geng, pasang bolt-bolt dia dan ketatkan. Lepas tu button horn ni kan, pasang soket dia ikut mana satu api, mana satu bumi. Lepas tu pasang je dekat tengah situ. Mantap. Settle geng. Okey, jom try pasang dekat Wira geran aku ni. Okey, masukkan sengit sikit dan tekan sampai habis ke dalam. Lepas tu putar ke kanan geng. Geng, mantap siut. Okey, cara nak buka dia kan, korang kena tarik benda ni sambil tekan button ni ke dalam. Alright, boleh buka macam biasa. Jom kita dengar lagi geng kesyahduan quick release ni. Macam geng, syahdu tak geng? Memang puas hati geng. Tapi problem horn aku masih tak selesai. Memang dari dulu lagi horn tak berfungsi geng. So geng, settle dah tukar steering quick release ting-ting dekat Wira geran aku ni. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.